Dan sama je, cuma dia specialnya dia ada ni je. Ada boleh check kiri kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku on the way nak pergi pasang radio Android. Okey, ni aku tak tentu. Jom kita gerak ke sana. Bismillah. Okey, aku dah sampai lokasi ni, area Sepang ni. Perjalanan ke sini dalam sejam juga, sejam lebih. Sebab aku memang nak jumpa Abang Eli kan. Sebab dia memang power buat radio Android ni. So aku memang nak bagi dia buat lah. Itu dia. Itu dia. Memang nak bagi dia buat. So kita tengok je sekejap lagi dia buat. Kawasan dia agak macam kampung aku sendiri kan. Sunyi, sepi, betul banyak ladang. Kawasan kampung. Uish, ada apa tu? Biawak. Biawak ke apa tu? Okey. Jom kita tengok sikit dia buat. Okey geng. Sekejap lagi kita akan pasang, Abang Eli akan pasang radio Android ni. Ni dia punya dashcam. Jom kita tengok sikit dalam dia macam mana. Ni dia punya dashcam dia. Tengok sikit. Inilah dia punya dashcam dia. Dia tak tahu dia punya apa, kemampuan, kualiti dia kita tak pasti lagi. Tapi tengoklah nanti macam mana dah siap nanti kan. Ini yang ni dia ada apa, kamera 316 So link dia aku letakkan dekat description. Nanti kalau korang berminat nak beli, tekan aje lah link tu. Ini dia punya kabel-kabel, kamera 316 semua dekat sini lah. Komplit yang dalam ni. Alright, nanti kita tengok dalam. Yang lama pun dah rosak, nanti kita ganti baru. Alright. Okay, geng. Cabut. Tu dia. Untuk wiring radio kita PMP je, sebab yang lama pun dah pakai Android. Just sabuk dan pasang saja. Cuma bahagian kamera 316 tu kena custom sikit lah. Kat side mirror kena tebuk sikit. Itu yang lain okey lah. Dekat bahagian apa, kamera CC tu dia ada bagi getah. So getah tu bolehlah apa, untuk kalis air lah, bagi air tak masuk. So untuk penebuk dia pun dia bagi sekali. Komplit lah semua dia bagi. Depan dah siap pasang. Tu kamera dia. Tepi pun dah pasang sini. Sini pun dah pasang. Dalam tu belum settle lagi. Tengah pasang. Jadi kita settlekan tu. Alright. Okay, alhamdulillah geng. Aku dah sampai rumah. Tadi kat sana aku tak sempat nak apa, nak review sikit lah. Tapi dah settle lah. Cuma apa,
wire ni terpaksa buat macam ni geng. Keluar sebab dia punya lubang tu ni tak boleh nak masuk. Tak nak kena buat macam ni juga. Nampak. Jadi dia ada ni lah, terpaksa keluarkan wire. Nampak tak cantik sikit lah, nampak macam tu kan. Tak sana pun sama juga. Yang lain sama je macam. Aku telah pun dah setting semua, dah boleh masuk semua. Aku punya apa, YouTube dah boleh masuk semua. So dah boleh dah setting. So barulah syok sikit kan. Cuma satu je belum lagi. Yang ni aku belum dapat cari. Yang lain semua dah okey. Ini aku dah tunjuk dah kan. Ni biasalah ni. Kiri kanan, depan, belakang. Dia ada 2D dan 3D boleh tengok. Ni 2D. Kalau 2D dia tak ada kamera 316. Tekan 3D dia baru dia boleh dia pusing lah macam tu. Cuma yang bahagian yang setting nak tukar color tu aku belum lagi lah, belum aku explore lagi. Tu nantilah. Sebab tak sempat lagi, busy. Ni. Ini aku tak pasti lagi. Ni. Belum lagi explore lagi. Okey. Sebab dia kena apa? Tak pasti dia punya. Sekejap. Aku try. Sebab dia kalau ni dia kena banyak main setting ni. Aku tak sempat lagi nak explore. So nantilah bahagian setting kamera ni aku belum sempat lagi. So ni akan datang. Tapi yang lain dah okey. Ni apa benda? Ni apa tah? Setting apa tah? Radio semua dah okey. Kan. Semua dah okey. Itu sajalah kan. Yang lain tak ada apa. Alright. Video sampai sini saja. Janji alhamdulillah radio dah okey apa semua. GPS pun aku dah guna balik masa balik pada pasang Abang Eli tu. So aku dah guna memang okey, tepat. Dia punya apa? Map aku pakai map. Aku memang suka map. So kalau korang nak hello Abang Eli tu nak suruh dia pasang, so aku akan letakkan nombor dekat si depan sini. So korang boleh lah contact dia lah untuk pasang-pasang radio, untuk custom apa kamera 316 dekat Saga korang. Apalah kereta apa-apa kereta pula. So kalau nak contact nombor di sini depan ni ya. Alright, assalamualaikum, bye. Bye bye.